Saya juga mewakili daripada pihak pengurusi sambutan Encik Rahim Haji Mat Shah mengucapkan selamat datang kepada semua, terutama sekali yang berbagai datuk. Yang berbagai datuk ni dia pun sama kacau dodol pada bermula hari ini. Tuan Encik Zulkarnain bersama dan juga Tuan KA memang bermula pagi tadi bersama kita pada hari ini. Untuk memulakan acara kita mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Nawawi bin Datuk Mazin, Ketua UMNO bahagian Shah Alam, merangkap penyelaras Barisan Nasional Parlimen Shah Alam untuk memberikan sedikit ucapan ataupun ucapan terima kasih, ucapan selamat gaya untuk kepada tetamu-tetamu kita. Silakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lebih dahulu marilah kita memanjatkan berbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama di majlis sambutan Aidilfitri anjuran UMNO bahagian Shah Alam atau bersama-sama anjuran Barisan Nasional Shah Alam. Yang saya hormati yang bahagia saudara pengurusi majlis, yang saya hormati yang bahagia saudara timbalan Ketua UMNO bahagian Shah Alam, saudara Zulkarnain Mat Roslan, yang juga penyelaras DUN Batu Tiga, yang bahagia saudara Kamarudin Ahmad, Naib Ketua UMNO bahagian Shah Alam, penyelaras Dewan Undangan Negeri Kawasan Kota Anggerik, saudara Ketua Pergerakan Pemuda saudara Azhari Dato' Syahari, saudari Ketua Wanita saudari Puan Roziah Ahmad, saudari Ketua Puteri saudari Suratini Haji Abdul Rahman, saudara Rahim Mat Shah selaku pengurusi pelaksana program sambutan Hari Raya Merdeka kita pada malam ini, yang juga bendahari UMNO bahagian Shah Alam, saudara Abang Jalil, saudara pengurusi tetap UMNO bahagian, yang bahagia Datuk Salamun bin Selamat, penasihat UMNO bahagian Shah Alam, Dev kehormat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang kami hormati sekalian. Tidak lupa juga kepada parti-parti komponen yang turut hadir bersama-sama dengan rakan-rakan jawatan kuasa parti-parti komponen masing-masing, Cik Supaya, Cik Lut Kuih Tiam, Cik Tan, dan wakil yang bahagia Datuk Isyamuddin, saudara Nozin juga hadir pada malam ini. Rakan-rakan daripada kementerian juga hadir. Terima kasih banyak-banyak bagi UMNO bahagian Shah Alam kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling penting, sekitar penduduk, masyarakat, rakyat di sekitar 18 ini, kami UMNO bahagian Shah Alam mengucapkan banyak terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya masyarakat atau jentera UMNO dan penduduk kawasan Seksyen 18 Timur ini yang telah pertamanya memberikan kerjasama untuk menjayakan program jamuan Hari Raya kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka selama lebih kurang 2 hari 2 malam. Mereka berkampung, membantu kita sembelih lembu di kawasan ini dan masak sama-sama. Terima kasih kepada Ketua Cawangan Saudara Jamil Salim yang sama-sama menjayakan program kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah hasrat kami, tujuan kami mengadakan jamuan Hari Raya Merdeka ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyatukan hati-hati kita semua di bawah satu majlis, yang mana majlis Aidilfitri, yang mana kita sama-sama dapat berkumpul bukan sahaja datang menjamu selera, tetapi yang paling penting menunjukkan betapa bahawa di Malaysia ini rakyatnya masih bersatu padu. Walaupun kadang-kadang kita ada sedikit perbezaan di sana dan di sini, tetapi apabila tiba kemeriahan Aidilfitri ini, bulan yang mulia yang dapat menyatukan hati-hati kita, kita dapat bersama-sama di suatu majlis mengeratkan silaturahim sesama kita. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang turut hadir,
Dan kami di UMNO bahagian Shah Alam sudah barang tentu mengambil kesempatan di hari baik dan bulan yang baik ini untuk menyusun seluruh 10 jari. Memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sedikit salah dan silap kelemahan kami di sana sini bagi mengapalai jentera parti Barisan Nasional bahagian Shah Alam. Dan insya-Allah kami akan terus bekerja kuat, bertungkus lumus bersama-sama rakyat dan jentera demi untuk mengambil alih kembali harakat dan martabat kekuasaan Barisan Nasional Negeri Selangor ini, terutamanya di UMNO di Barisan Nasional Shah Alam, insya-Allah jika diizinkan Tuhan. Dari tuan-tuan, itulah sedikit yang saya nak sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran. Semoga kita selamat dan sejahtera sepanjang kita berada di sini dan insya-Allah selepas kita pulang nanti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakam ganjar dan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Nawawi bin Datuk Zain. Dan okey, kejutan untuk kanak-kanak. Majlis silakan selepas ni VIP boleh naik ke atas pentas sekali lagi. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke bawah, sesiapa yang ingin duit raya? Siapa nak duit raya? Hei, makcik mana boleh minta makcik? Untuk anak-anak je. Siapa nak duit raya? Hei, tak boleh lah pakcik. Bagilah adik-adik. Okey, siapa yang nak duit raya? Anak-anak beratur di sebelah kanan pentas, 7 tahun ke bawah. Adik-adik semua, mari. Syarat dia mudah saja. Adik-adik yang belum lagi adik-adik yang dah ambil, sila turun ke depan pentas beratur. Sekali lagi silakan. Naik silakan. Ini nanti tak cukup orang ni. Turun belakang sikit ya. Belakang sikit, budak-budak nanti kat sini ni. Okey, pemilik kendaraan WKA 1085 Proton Saga, sila alihkan kendaraan anda kerana kendaraan anda telah menghalang lalu lintas. Okey. Setiap kanak-kanak dikenaki ambil satu duit raya dan juga satu bendera, berbenam beratur di depan pentas. Beratur di depan pentas Beratur di depan pentas. Adik-adik. Ini kita buat sempena merdeka Kita ada bendera Malaysia dan juga sempena hari raya kita ada duit raya. Adik-adik. Lepas ni kita kena dengar lagu merdeka, adik-adik semua. Bagi laluan ke bagi? Boleh tak bagi laluan sikit bang? Kita nak letakkan adik-adik kita kat depan ni. Adik-adik duduk sini, jangan balik. Duduk depan pentas. Adik-adik duduk depan bagi laluan sikit ibu-ibu. Bapak-bapak belakang sikit dia. Belakang sikit. Jalan bagi laluan AJK sikit. AJK bahagian tolong. Ibu-ibu belakang sikit boleh bapak-bapak belakang sikit boleh. Bagi ruang dekat anak-anak yang dah ambil bendera. Bagi laluan adik-adik beratur sini adik-adik. Jangan pergi mana. Bang, bagi laluan sikit bang boleh? Bagi laluan. Bang, bagi laluan sikit bang. Bagi laluan sikit. Bagi anak-anak duduk depan ni. Ibu-ibu, bapak-bapak duduk belakang. Kita nak bagi adik-adik kat depan ni. Kita nak bagi adik-adik Okey, tak apa, bersabar. Jangan rapat sangat, bersabar. Semua dapat. Kita ada banyak ni, memang ada banyak. Pelan-pelan, tak apa. Bersabar adik-adik, jangan nanti lembas nanti. Bersabar. Jangan relax. Nanti lemas, jangan tolak-tolak. Orang belakang jangan tolak orang depan, minta maaf. Nanti lemas. Bagi laluan adik-adik saja. Kalau kita bagi laluan adik, insya-Allah okey. Ini bapa adik-adik pun ada. Jangan tolak.
lemas ni. Dah lemas. Sabar. Nak menangis ni. Okey, nanti tak. Belakang sikit. Yang belakang undur 3 tapak. Yang belakang undur 3 tapak dulu. Yang belakang undur 3 tapak. Tolong bang. Undur 3 tapak bang. Undur 3 tapak bang. Bang, minta maaf bang. Undur 3 tapak ke belakang bang. Panas depan ni. Lemas itu budak ni. Ni dah menangis ni. Nanti. Menyanyikan lagu Satu Malaysia. Dipersilakan. Okey, nyanyi bersama-sama boleh? Dunia yang berubah, perubahan melingkari laksana hasrat hati, kejayaan tanah putih. Okey, bersama kita dunia bersama bunga api yang megah dengan misi yang gagah, kerana berpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Bermulalah sekarang, berjalan dan dilaksana, seia sekata, sehati dan sejiwa, membina masa hadapan menuju kejayaan. Kita semua rakyat Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita laungkan Merdeka 3 kali. Ikut saya. Merdeka! 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 Terima kasih.